Yang ni gulai 9 dia bagi sekok kepala. Aku tak apa favorite sangat kepala dia. Aku lagi suka bagian isi. Kedai ni bulan puasa dia berniaga. Lepas ni dia dah buka dah. Setiap hari tak payah tunggu Ramadan. Cuma kerang-kerang semua tak ada lah. Hampa mai kawasan Batu Kurau ni, hampa search sup 4 kali. Dia buka 6 petang sampai 12 malam. Cuti hari Senin. Untuk set talan ni tahu apa dia? Kurang sekupang 60. Hampa akan dapat gulai ikan semilang, dapat ikan sekok lah. Saiz dia pun memang gar. Lepas tu sotong sambai, range dia betul lebih kurang 300 gram. Telur dada, ulam campur dan juga sambai belacan. Makan malam macam ni dengan gulai-gulai boleh pi nasi tambah weh. Orang yang mana yang nak cari nasi, apa boleh main dekat dia. So yang ni menu terbaru dia. Sambal tomes jenis mana-mana pedas kan. Kalau dia boleh pecah telur, letak atas sambal tomes sotong ni, lagi style weh. Pasal aku tengok juga, pasal apa dia punya review ada 3 point lebih. Rupanya tahu apa dia, orang confused nak order macam mana. Kira kedai ni, hampa masuk, terus ambil receipt, hampa pergi kat kaunter, order, lepas tu terus hampa bayar. Tunggu number keluar, hampa ambil makanan hampa. Kira satu jak ni apple asam boy 20 kot dah cas ni. Okey lagi, boleh share pak orang. Untuk gearbox ni 30 ke 35 ikut saiz yang dia bagi dekat hamba semua. Kenal dengan kedai dia, berasaskan sup. Apa korek yang garpu ada keluar macam ni lah. Untuk mi rebus mi yang special. Mana kata dia letak semua ayam lah, urat keting, tulang. Untuk RM30 bolehlah kongsi 2 orang ni weh. Kuah mi rebus dah. Padu. Ini anak-anak hampa tak tahu nak makan apa, pergi ni nasi ayam. Barulah RM7.5. Kalau tak hujan, hampa duduk luar ni lawa lah. Okey. Kalau hujan kalau macam biasalah. Hampa duduk kat dalam tu. Mai, dapat bersama kita di Batu Kurau, Perak ni geng. Ciao.